Vietnam China. Ini adalah trip kali kedua untuk saya sendiri. Perjalanan kali ini lebih kepada untuk bagi pengalaman kepada wife saya mengembara di bumi Vietnam melalui darat dan masuk ke China. Untuk trip kali ini, pelbagai aktiviti yang dapat kami cover sepanjang perjalanan. Dan ingin saya katakan, selamat datang ke Vietnam. Alright, so untuk trip kali ini, perjalanan kita selama 2 minggu, insyaAllah. Perjalanan daripada Malaysia turun Vietnam melalui darat dan akan terus cross border pergi ke China. Alright, so kita dah sampai ke Hanoi Nha Bai International Airport. So sekarang waktu Malaysia adalah pukul 9.30. Waktu Hanoi 8.30. So untuk aktiviti utama kita tak ada buat apa. Kita hanya nak pergi cari bas ataupun ambil bas yang kita dah tempah dekat trip.com untuk pergi ke Sapa. So dijangka bas akan ada dekat area Tom's Cafe dalam pukul 1. So sementara ada masa ni, kita akan pusing-pusing, kita minum kopi dulu, kopi Vietnam. Jom. Alright guys, so kita dah sampai dekat Hanoi. Kita dah drop luggage dulu dekat Tom's Cafe. Sekarang kita nak pergi jalan dulu dekat Hong Kiom's Lake dan Old Quarter. So kita tengoklah apa yang ada kat sana. Cuba tengok sekeliling. Dekat sini kan, kalau orang Malaysia buat kereta aku tak tahulah, agak-agak dah berdebum. Semua nak kena horn, semua nak kena marah. Diorang memang tak ikut, orang kata tak ikut langsung lampu merah, lampu hijau. Itu hanya sebagai bukti yang memang diorang ada undang-undang saja, tapi tak ikut pun. Okay, jom, dari jauh kita jalan. Aku ingatkan kat Malaysia je ada demonstrasi, dekat sini pun ada demonstrasi. Tak tahulah apa maksud diorang kan. Korang semua boleh tengok sendiri lah. Tapi yang bestnya dekat sini sekarang, bulan 1 2025, waktu kita orang datang sekarang ni memang tengah musim winter. So sejuk. Kalau boleh tengok keadaan sekeliling, memang semua pakai baju tebal. Tadi pun kita dah tanya Grab driver, dia pun cakap benda sama. Waktu dan tarikh hari ni memang adalah tarikh yang sesuai, tapi ikut nasib sebenarnya. So boleh tengok sekeliling. Old Quarter Hanoi adalah salah satu tempat sejarah yang masih mengekalkan adat dan budaya jika kita datang ke sini. Desain bangunan itu sendiri yang masih dikekalkan daripada zaman dahulu sehingga sekarang, semestinya menyajikan satu pemandangan yang lain daripada yang lain kepada sesiapa saja yang datang ke Vietnam Hanoi.
ikut. Berapa jam? Love 03. Aku tak tahulah muat ke tidak aku. Kena aku tiba berpeluk. 03. Okey ya. 03 mana? Belakang lagi lah. Belakang lagi. Hindi butas pa isang telefon ako dito. Kaya nga, hindi nga pwedeng dalawa. Kasya ka lang kasi dyan. Here I am in this old town still dreaming. Alright guys, kita dah sampai kat penantian pertama untuk area tak tahulah kalau dekat Malaysia ni area tapah kot nak pergi ke Cameron Island dekat kan. Right, so kita dekat sini kita berhenti 20 minit. Kawasan sini dah agak sejuk. Kalau ikut suhu kat sini dah 9. So jom kita pergi cari makanan apa yang ada. Kita pergi cari nak panaskan badan kejap. So kita keluarkan apa yang patut, dia pun kita tidur balik. My heart to pack my bags and hit the road. I'm dreaming of the road again, set free in the wind. Feels like we found home again. So korang yang datang sini, jaminan untuk makanan halal tu tak pasti sangat. So tak sarannya lah untuk beli sebab kita tengok pun kebanyakannya kat sini semua memang yang ada jual babi. So pada siapa yang Islam terutamanya, kalau ada bawa roti sendiri, pergi makan roti sendiri. Kalau ada makanan sendiri, beli makan makanan sendiri. Sampai dekat Sabah nanti bawa kita masak balik ke hotel. Alright guys, jumpa nanti dekat Sabah. Bye bye. So guys, pada siapa yang nak datang ke Sabah daripada Hanoi nak pergi ke Sabah, perjalanan masa lebih kurang 6 jam. So terpulanglah pada badan masing-masing. Mana yang mungkin jenis tak tahan, yang cepat nak rasa nak membuang ke apa, cuba tahan daripada makan dan minum lah. So cuba cari masa untuk tidur supaya tak fikir sangat pasal benda tu. Pada yang okey, tak ada masalah, boleh bantai apa saja. So kalau korang boleh tengok kat sini sekarang, kita kalau ikut perancangan lah, kita akan berhenti 2 kali. Ini baru penantian pertama. So penantian kedua tak tahu lagi kat mana. Tapi sekarang penantian pertama ni kita dah lebih kurang dah 3 jam punya perjalanan dah daripada Hanoi. So inilah tempat kita orang tidur untuk 6 jam lebih kurang. Coki-coki. Satu lagi, pastikan korang sediakan makanan lah. Macam saya cakap tadi kan, makanan kat sini kita tak tahu status yakin halal bersih semua tu. So berjaga-jaga bawa makanan sendiri, itu saja. We will fill the tank and make our way down windy tracks and beaten roads. We'll drive away from this old town and find a place we've never known, with the summer sun over open plains with the windows down. We'll drive along and our hearts will grow as our troubles fade away. I'm dreaming of the road again, set free in the wind. Feels like we found home again, on the road that's grown within.
road again. Set free. Alright guys, alhamdulillah dah selamat sampai dekat Sabah. So sekarang waktu Malaysia dalam pukul 8 hampir. Waktu sini dalam pukul 7. So kita orang nak pergi ambil Grab dulu, nak pergi ke Sabah Valley View Hotel. Ingatkan gaduh macam-macam sini manjerit hon tu normal. Alright, so jom booking Grab. Alright guys, so kita dah sampai kat Sabah Valley View Hotel. So kita sampai-sampai pun diorang dah bagi hot tea. So ini our reception. Alamak, reception hilang. Sabar, kita minum hot tea dulu. Sini suhu dekat kosong. Dia 6 sekarang. Teh herba. Teh herba. Tu mbak. Thank you. Alright guys, so ni hari pertama, malam pertama dekat Sabah. Tak ada apa nak buat sangat, dia lebih daripada jalan-jalan. Memang malam ni view betul-betul kabus tebal, so tak nampak sangat. So kita hanya tengok apa yang ada saja kat sini, jalan-jalan. Setakat ni macam mana? Okey, seronok sebab sejuk. Kita suka sejuk. Just untuk peringatan pada semua, siapa yang bawa motor, hati-hati dekat sini. Memang ada orang bawa laju. Horn tu memang sentiasa ada. Mana kiri kanan? Jalan tak tahu mana kiri kanan, mana sahala kita tak tahu. So hati-hatilah. Dia okey je. Kahon je macam dia orang. Alright. Alpine Coaster. Let's go. Tiket. Okay, thank you. Thank you. Aduh. Alpine Coaster guys. So kan, untuk korang kalau nak datang sini kan, tak tahulah harga berubah atau tidak, tapi setakat ni yang saya dapat harga untuk kali pertama, harga dia 200. Maksudnya untuk sekali jalan. Tapi kalau korang nak pergi naik sekali lagi, maksudnya lepas kali pertama tu dah settle, nak naik kali kedua, better beli sekali terus. Harga dia jadi 100 saja satu tiket. Okay, jom. Kita nak pergi naik dulu jap. Oh, boleh naik dua. Boleh? Boleh. Thank you. Let's go guys.
jom. Oh, biasa tengok perlahan kan. Woo! Let's go! Full throttle guys! Okay, tu kan nanya jangan takut lah. Dia ada automatic brake lah. Tengok orang depan pun nampak. Aku tekan dah ni. Dia automatic brake eh. So mas guys, datang Sapa rasa sendiri kat sini. Memang best. Okay. Thank you. Nice. Done. Best. Lagi. Kejar. Let's go, kejar abang dulu. Abang tahan. Alright guys, so tadi dah pergi dekat Alpine Coaster. Sekarang dah pukul 12 lebih kan? Lapar dah. Kita lapar nak cek makan. So just untuk makluman semua, dekat Sapa ni halal restoran. Yang saya dapat tahulah daripada orang sini, memang ada beberapa tempat halal restoran. Tapi yang betul-betul halal tu hanya ada 2 tempat saja. Yang lain tu banyak gunakan nama halal sahaja. Sebab diorang memang bukan Islam, tapi diorang letak signboard halal. So salah satu kedai yang kita orang pergi adalah ni, Halal Restoran, Halal Haja Hawa Sapa. Okey, kalau korang nak tahu kat mana, kejap lagi saya akan tunjuk lagi kat mana, macam mana perjalanan dia daripada Sun Plaza naik ke atas. Let's go, jom. Assalamualaikum.
Sini. Tak ada mana? Boleh. Boleh? Atas, ada atas. Kita lepak atas. Let's go. So, okay sayang, kita sekarang nak order tu. Macam mana setakat ni kedai ni yang kita tengok untuk hari pertama? Tengok menu dia macam best. Sedap. Macam mana pula dengan harga dia? Macam menarik. Harga dia pun macam tak mahal sangat. Okey je. 110. Murah je. Okey, boleh datang sini. Kita dah lapar. Kita nak order dah. Alright. So korang makanan-makanan biasa tu kan, yang macam ni, roti semua ni, 50,000 kan, 20-30,000 macam tu lah. So tak mahal, tak murah. Pada korang nak datang Sabah, nak cek halal restoran, pada orang Islam, pada yang apa ni, orang Islam nak datang sini yang halal, InsyaAllah boleh datang ke sini. Let's go. Right. Weh korang, datang sini macam-macam diorang hidang sebagai pembuka bicara lah datang sini. Tapi mesti buah-buahan lah. Buah-buahan lah, diorang bagi buah-buahan. So, nah, tengok orang kecil ni. Manis. Cuba saya rasa. Orang dia manis. Manis je weh. Sebab sejuk kan. Boleh minta ke? Kita Malaysia memang tak malu. Santai. Ni orang tak ada biji kan. Sedap. Tak ada biji, sedap. Dah sejuk-sejuk kan, makanan mesti kena cik yang panas lah. So kita order dulu roti Vietnam. Alhamdulillah dekat kedai halal ni memang tak risau. Kita yakin sepenuhnya apa yang diorang jual. So pertama sekali ini diorang cakap burger, tapi tak tahu macam kebab punya. So dekat dalam dia ada inti, daging, ada timun, ada sos-sos. So jom kita ambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Makan terus. Betul, legit macam ni. Burger Ramli burger ni Malaysia. Betul lah burger. Ni. Green tea harga dia tadi lebih kurang 50,000. 50,000 dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap. Okey. Kita orang order nasi putih, tom yum tu biasa tekak Melayu kan, memang tom yum kena ada. Dan juga ada lagi beberapa lauk lain. Jadi kita tengok makan. Boleh lah. Daging nantikan sedap. Nak, sekejap ni. Makan yang ni. Bono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Kita order tom yum ayam, pedas, nasi putih, ada telur dadah dengan roti burger. Ya Allah. Macam sup Johnny. Sedap.
Tengok bahasa gasap tak panas rasanya ni. Sebab sini sejuk. Dia orang tak kedekut sayur. Betul. Sayur orang banyak. Banyak. Dan sayur orang fresh. Guys, plan asal nak pergi Cat Village, tapi bila fikirkan balik perjalanan nak ke Cat Village tu, pandang pada atas je lah. Tiket dah beli tapi tak turun pun. So turun sikit je. Cuma ada footage drone lah, jadi korang boleh tengok lah. So kita orang sekarang tengah tunggu kereta nak naik balik ke atas. Kita orang dapat naik dalam turun dalam 50% je. Yang lain tak turun pun. Aja. Larat weh jalan kaki. Naik ni lah. Tak larat weh. Bayar pun bayar lah. Dia Malaysia. Malaysia. Thank you. Alright, korang pada siapa yang datang Sabah musim winter lah, tak pernah aku rasa kali ni memang sejuk gila. Macam nak bandingkan dengan Korea aku pergi hari tu pun tak sesejuk ni. Kali ni mau betul-betul sejuk sampai satu tahap aku buka heater, terpaksa buka full blast. Untuk malam yang kedua ni kan, kita nak cuba juga keluar, nak rasa lagi macam mana sejuk kat luar. Tapi sebelum tu kita makan dulu makanan kita orang yang kita bawa pack tu. So untuk malam ni makanan kita adalah nasi. Kita ada telur ni lah, telur burung puyuh. Lepas tu macam biasa dekat sini kan, tak pasti untuk hotel lain, tapi dekat hotel sini Sapa Valley View Hotel, dia punya harga memang berbaloi. Dia punya bilik memang besar, bersih, dan pekerja diorang kebanyakannya semua budak-budak. Budak-budak macam mana? Bukan budak-budak maksudnya budak-budak kecil bukan, tapi dia macam mungkin dah habis SPM ataupun belum habis belajar penuh lagi, tapi dah kerja macam ni. So korang boleh tengok dia punya ni memang rajin betul. Dan setiap kali kita orang duduk kat sini kan, dekat kafe mesti dia akan bagi buah ni. Tak tahu ni apa nama buah, tapi memang manis sangat kan. Manis. Memang manis. Mesti dia bagi. Mesti akan bagi. So korang kalau datang Sapa, cuba booking Sapa Valley View Hotel. Untuk rating aku boleh bagi 4.5. Memang terbaik. So kita nak makan kejap. Sekejap lagi kita nak pergi night market, tengok apa yang ada kat sana. Right guys, so malam ni kita orang dekat night market, tengah pusing-pusing. So dekat sini makanan ke apa semua berjaga-jaga lah. Memang tak nampak, tak yakin halal dia. Tapi kalau nak beli untuk thank you. Tapi kalau nak beli kitchen, nak beli barang-barang dia semua murah lah. So boleh bargain, boleh tawar-menawar kat sini. Memang sejuk. Chai buffalo and whiskey. Thank you. So korang kalau datang
siapa naik makan, macam aku cakap tadi lah, macam-macam ada. Even kau tengok lah, aku tak tahu apa, ayam ke, burung puyuh ke apa ni boleh pada mungkin yang bukan Islam nak makan. Tapi pada yang Islam, jaga-jagalah, kita cari juga status halal tu, cari juga mana makanan yang elok untuk kita. So setakat ni aku nampak siapa nak makan ni memang tak ada lah. So kalau korang nak makan, sama ada makan makanan sendiri ataupun korang pergi kat restoran halal yang ada dekat tengah-tengah kat Sun Plaza tu. Jom kita pusing lagi, tengok apa yang ada. Selamat pagi, hari ketiga dekat Sabah. Right, so kita orang hari ni nak check out dah, nak masuk ke China. So kalau waktu Vietnam sekarang 8.30. So boleh tengok lah kat sini macam mana view Sabah waktu winter. Memang kabus, 24 jam kabus saja. Dan suhu dia dalam 10 ke 20 anggaran. Jom. So ini bilik kita orang. Besar, selesa dan murah. Semua kelengkapan ada dekat sini. Nama dia Sapa Valley View Resort. Sapa Valley View Hotel, sorry. Alright guys, so kita dah check out. Kita sekarang 8.30 waktu Vietnam. Kita nak pergi makan dulu, sarapan kejap sebelum masuk ke border China. So korang kalau nak check in hotel, cari Sapa Valley View Hotel. Memang terbaik. Macam-macam dia provide kat kita orang. Let's go. So ini the main hall untuk kita punya Sapa Valley View Hotel. Dan yang paling best korang tengok dia tahu kita nak masuk China tau. So memang perjalanan tu agak jauh. Apa yang dia bagi? Tengok. Dia bekalkan kita orang dengan pisang dengan 2 air sebelum kita check out. So guys, datang Sapa, support Sapa Valley View Hotel, the best. Alright guys, so kita sarapan jap. Macam biasa, aku memang tekak Melayu. Memang kena cik nasi lemak juga ataupun roti canai pagi-pagi. Tak tahu dah terbiasa. So sebabkan perjalanan kita orang jauh je lagi, so memang kena makan berat sikit pagi ni. Let's go. Roti ni sedap gila. Tak tahu lah kat Malaysia jual tak. Nanti kita cuba cari. Cuma kalau lama-lama dia akan kurang sikit. Ya. Dia macam ni. Sebab ni kan dia bau masak tau. So sedap mak bunyi dia. Cik korang dengar dengar so, sedap lah. Makan roti ni panas-panas sedap. Lepas tu kena pula dengan kuah paprik so ada bawang banyak. Oh, masur. Sarapan sudah, check out sudah. Kita nak hantar motor nak turun bawah pula. Nak pergi ke border Lao Cai. Jom. Santai, hotel patutnya bagi 1 hari dalam package. Untuk apa ni? Orang panggil apa? Untuk motor. Tapi sekali dapat, pakailah dia kata. Tak ada siapa nak pakai lagi. Kita orang pakai lah 2 hari. Alright guys, so kita orang dah naik bas daripada Sapa. Bas ni ada dekat depan church. Harga untuk seorang lebih kurang 40,000 je. So total lebih kurang 2 untuk 80,000. So perjalanan daripada atas ke bawah sampai ke border masih dalam 45 minit lah. So korang pada siapa yang mungkin nak berjimat, nak masuk ke China, jangan ambil private car lah. Sebab kita dah survey 2-3 tempat ataupun pergi tengok Grab sendiri. Harga Grab untuk harga one way, maksudnya terus pergi ke border, lebih kurang 500,000 ke 700 kan. 500,000 ke 700. So kalau naik bas ni dalam 40,000 seorang. So lagi murah lah. Terpulang masing-masing punya cara. Kalau rasa berbaloi silakan. Tapi bagi kita orang, perjalanan dia tetap sama. So korang nantikan next video untuk China pula.
Assalamualaikum. Alright guys, dah lebih kurang 40 minit, 40-45 minit daripada Sabah. Dah sampai kat border. Penat sikit sebab kena jalan. So, kita kena settlekan dulu custom immigration kat sini, then baru masuk China. So, korang kalau nak datang dekat pergi China, pastikan pasport semua standby, duit dah siap tukar. Mana yang perlu apps, download siap-siap dekat sini. Right, jom. Bye. Nah, settle. China. Let's go, sejuk. Kunming Railway Station. Okay, so sekarang tengah tunggu train pukul 9 suku. Nak pergi ke Shangri-La 8.47. Alright guys, alhamdulillah dah sampai dekat puncak Shambhala Stupa. Halo. Napasi. We ride the horse. Kenapa budak tu masak?